hidup, hidup, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup. Hidup, 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 hidup. Now, tujuan kami datang pada hari ini adalah kerana kita mahu dengan segera kebenaran bertulis bagi postmortem kedua. Okey, yang sehingga hari ini saya telah tulis surat kepada IGP Tan Sri Ismail Omar, tetapi beliau masih belum jawab surat saya meminta supaya kebenaran diberi bagi postmortem kedua. Dan jadi kita nak kebenaran itu segera. Jikalau tidak, kita ada masalah bila kita pergi kepada hospital. Hospital akan minta kita dapat kebenaran pula daripada polis. Itu utama. Yang kedua, kita mahu membantah dan kita nak minta supaya Bukit Aman segera klasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan kita minta supaya pegawai tertinggi, Ketua Polis Negara ataupun Ketua Jabatan Siasatan Jenayah turun untuk berjumpa dengan keluarga dan memberi assurance ini. Ya, itu tuntutan. Ada nak hantar apa-apa memorandum? Tak guna memorandum, kita nak jawapan. Hari ini kita datang bukan untuk hantar memorandum. Hari ini kita datang untuk minta jawapan daripada Bukit Aman. Mengapa Sugumar dibunuh seperti itu? Mengapa tidak ada tindakan atas anggota-anggota polis yang terlibat? Mengapa tidak klasifikasi sebagai Seksyen 302P Kanun Keseksaan sebagai kes bunuh? Dan mengapa tidak dibenarkan sehingga sekarang postmortem kedua? Kita nak jawapan-jawapan ni. Sekarang kita akan hubungi PRO daripada Bukit Aman untuk jawab apa tuntutan-tuntutan yang berjalan. Saya cadangkan jangan hubung PRO. Ini bukan isu public relations. Ini adalah siasatan jenayah. Saya cadangkan Cik Sufian hubung dengan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Bakri Zinin kalau tak silap saya. Ini sesuatu yang perlu ditangani oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Ya, itu cadangan saya lah. Kita nak apa, saya akan hubungi dulu pihak atasan. Ya. Kita tunggu. Kita tunggu. Keluarga daripada keluarga ke saudara? Keluarga. Uncle dia, cousin dia dan ibu dalam perjalanan tak sihat tapi dia masih cuba datang pada pagi ini. Dan juga ada relatif lain akan datang. Tunggu sekejap Surat dah dihantar. Dan ini bukan kali pertama. Pihak polis di peringkat Selangor pun dah buat banyak kenyataan. Takkan pihak polis di peringkat Selangor boleh buat kenyataan tetapi dekat sini tak tahu apa-apa. Okey, sekarang ini kita nak tembakkan beberapa orang wakil daripada keluarga mangsa. Tak dengar ke apa? Kita tak akan. Sekarang ini kalau tanya saya pun saya tak boleh bagi jawapan. Kalau tak Panggil orang yang boleh bagi jawapan. Balik bawa ke Jabatan Siasatan Jenayah. Balik kepada mereka. Datuk Bakri turun. Kita nak jumpa dengan pengarah daripada Jabatan Siasatan Jenayah. Pegawai tinggi daripada Jabatan Siasatan Jenayah. Itu saja. Kita tak guna kita jumpa dengan PRO. PRO boleh datang sekali dengan JSJ. Tak apa. Tapi JSJ mesti turun. kita rakyat. Datuk Bakri turun sini. Family side, two of them, and Money go single. no, this is not appropriate. You cannot be discussing here. You're invited to come in. Please, you're invited to come in and we'll discuss inside. Any discussion, you can come out. All of us can go in. All of us. No, it's not appropriate for everybody to go in. This is a security area. We don't have time for all this so-called discussion. Just to inform you, all the representatives, I've tried to make arrangements for them to come down, but then they said the instruction is as follows, that you have to go there. That is all I received. So, it's the same. Just now I said go there.
Because we cannot accommodate too many of you. Are you saying you don't have a room that can take 15 people? It will be too crowded. It will be too crowded. You only have a room that can accommodate more. I know you have bigger access to accommodate the Police are not prepared to come down and meet the That's what you're saying to us. Yeah, in a way, yeah. Yeah, in a way. Listen, someone is murdered. Okay. Someone is Thank you very murdered much. by police. What kind of public relations officer are you?